Alza ni antara kereta paling tahan dan jarang sangat ada masalah besar untuk sistem aircon. Penjagaan dia pun senang, kos servis pun murah, memang jimat kalau jaga elok-elok. Tapi untuk Alza ni lain sikit cerita dia. Owner datang mengadu, bila berhenti lama-lama, kompresor tengah running, tiba-tiba keluar asap dan aircon pun dah tak sejuk macam dulu. Cuma suam-suam je angin dia. Customer ni jumpa aku dari video yang aku post dekat social media. Nasib baik customer ni pun orang Perlis saja. Senang nak datang terus ke bengkel. Katanya ni dah kali keempat tukar kompresor. Tapi aircon masih tak elok juga. Jadi aku pun mula troubleshoot satu-satu. Dan bila tengok, rupa-rupanya banyak poin dalam sistem yang ada masalah. Tekanan pun tak stabil, komponen pun tak seimbang. Sebab tu aircon dia tak perform walaupun dah tukar kompresor banyak kali. Jadi aku terus recommend owner buka balik keseluruhan sistem dan buat checking semula. Kalau repair satu-satu, confirm masalah takkan selesai. Aku suka explain dulu dekat owner supaya dia faham bila dah jelas, senang nak terus proceed untuk repair. Kereta ni sebelum repair, aku check suhu 17 Celsius je. Bacaan tu memang tak cukup sejuk, lagi-lagi dengan cuaca Perlis yang tengah panas terik sekarang ni. Tapi korang jangan risau, sepanas mana pun cuaca, AC Tech tetap jaga kesejukan kereta korang. Korang percaya tak? Kompresor elok macam mana pun, kalau duduk kat tangan mekanik yang tak ada pengalaman, confirm takkan tahan lama. Sebab bukan pasal barang baru je, tapi macam mana cara setup dan sukatan gas tu dibuat. Salah sukatan sikit je, tekanan naik, kompresor pun cepat rosak. Bila aku double check balik, rupa-rupanya kompresor yang dipasang bukan ori. Saiz dia pun lebih besar dari standard Alza. Memang tak sesuai langsung. Bila saiz kompresor dah lari, tekanan pun jadi tak stabil. Sebab tu dia overload sampai keluar asap. Untuk bahagian kondenser pula, rupanya guna yang lokal. Jenis ni memang tak tahan tekanan tinggi dan tak sesuai untuk sistem Alza. Masuk bahagian cooling coil, terus nampak masalah. Dalam tu dah jadi macam jelly. Tersumbat airflow dan ganggu kekuatan angin. Paling akhir sekali, expansion valve pun guna spek lain, bukan ikut standard sebenar. Gabungan semua ni lah yang buat sistem aircon Alza ni jadi tak stabil dan cepat rosak walaupun baru tukar banyak barang. Bila aku dah troubleshoot dan jumpa masalah sebenar, senang aku nak bagi quotation dekat customer. Customer pun mudah faham sebab aku explain satu-satu. Apa yang rosak, kenapa rosak dan apa yang perlu tukar. Bila semua dah jelas, customer pun terus proceed repair tanpa ragu. Untuk kali ni, aku set up balik guna barang ori dan ikut spek-spek yang betul. Cooling coil, expansion valve, semua aku set up balik guna ori. Control box coil pun aku servis bagi bersih-bersih dan pasang balik. Bila dah siap semua, aku terus masukkan balik coil.